Dengan enjin yang dikuasakan oleh Bosch EFI System dan dual channel ABS menjadikan Vanguard 250 ni sebuah jentera yang sangat baik dari segi safety dan performance. Lagi-lagi untuk anda para rider santai ataupun rider yang nakkan kelainan dalam tunggangan, sebuah jentera tanpa performance yang baik takkan dapat memberi keinzalan kepada para rider. Manakala safety pula adalah wajib untuk setiap skuter performance. Dan Vanguard 250 ni memenuhi kedua-dua kriteria tersebut. Kenapa? Ayuh, saya kongsikan. Tapi seperti biasa, sebelum kita teruskan, buat anda yang masih belum follow, like, komen dan share video dan akaun ni, jom sama-sama tunjukkan sokongan anda kepada jenama motosikal tempatan dengan cara klik butang-butang tersebut. Bosch, sebuah nama yang tak asing lagi dan sedia maklum mempunyai prestasi yang baik dalam bidang automotif. Apa yang menarik, sistem ini akan improve engine performance dan efficiency, di mana ianya akan deliver a precise fuel control which optimize combustion. Sistem Bosch akan memastikan nisbah bahan api dan udara yang optimum semasa enjin running. Dan hasilnya, more responsive control, a smoother operation at lower speed, dan consistent performance across different riding style. A precise and safe braking performance dalam apa-apa jenis permukaan jalan, riding style mahupun keadaan critical dan emergency. Itulah yang ada pada dual channel ABS Vanguard 250. Seperti mana yang anda semua sedia maklum, ABS akan mengurangkan risiko wheel lock dan skidding semasa braking dan adalah sangat baik kalau sistem ni ada kepada dua-dua belah tayar depan dan belakang. Single channel ABS dah terbaik, dual channel ABS lagi terbaik. Jangan berkompromi dari segi safety dan performance dalam memilih sebuah motosikal. Pilihlah jentera yang dah sedia ada lengkap dengan feature safety dan performance. Macam Vanguard 250 ni, harga asas untuk varian standard hanyalah RM14,888. Manakala untuk varian SE hanyalah RM16,388. Tidak termasuk road tax dan insurans. Jom dapatkan maklumat lanjut di www.aveta.com.my.